Susahnya nak memaafkan. Ada orang cakap move on je lah. Tapi dia tak tahu tau. Bukan mudah kita nak maafkan orang yang pernah mungkin memberi satu kesan buruk dalam hidup kita. Dan ini 5 cara yang mungkin boleh bantu kita semua. First, terima bahawa tak semua orang akan minta maaf dekat kita. Ini paling susah tau. Kita tunggu message tu. Kita tunggu pengakuan salah daripada dia. Tapi ada orang memang tak akan datang pun. Kalau kita tunggu, kita mungkin terperangkap dalam bab yang sama bertahun-tahun. Memaafkan ni bermula bila kita berhenti berharap dia akan berubah. Kita berhenti berharap dia akan datang untuk melutut minta maaf depan kita. Kedua, faham bahawa memaafkan tu bukan bermaksud membenarkan benda yang dibuat. Ramai orang takut memaafkan sebab rasa macam kita ni menghalalkan pula apa yang dibuat. Tak, memaafkan ni cuma bermaksud kita ni lepaskan kebencian, bukan lepaskan prinsip hidup kita. Kita ni masih boleh letak batasan. Dan yang ketiga, sedar bahawa dendam ni lebih menyakitkan kita kalau kita simpan. Orang yang kita benci ni mungkin dah lama tidur enak, lena. Tapi kita pula masih replay kejadian tu dekat kepala kita. Sakitnya hati aku, pandam sampai kita bawa ke tidur. Hari-hari. Setiap kali kita ulang cerita tu, kita buka luka yang sama. Allah sebut dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maksudnya, dan hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang tu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Kenapa? Sebab Allah tahu hati yang simpan dendam ni tak akan pernah tenang. Memaafkan tak akan ubah masa lalu, tapi ia boleh ubah masa depan kita, rasa tenang dalam jiwa. Dan mungkin kita tak perlu pun nak tunggu hati kita ni rasa 100% reda. Cukup kita mula dengan satu niat. Aku tak nak ya Allah hidup dalam kebencian lagi. Kalau ada satu nama yang terlintas masa dengar ni, mungkin itu nama yang perlu kita lepaskan. Bukan untuk dia, tapi untuk hati kita, diri kita sendiri.